kuihnya yang kita kukus tadi dah masak. Saya sejukkan dulu, nanti Umi tunjukkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Ajar. Hari ini Umi nak buat apam 13 Mei ya. Bahan-bahan yang diperlukan: tepung gandum, gula untuk kita jadikan karamel, baking powder, soda bikarbonat, vanila dan juga tepung jagung, minyak masak, margarin yang telah Umi cairkan, susu pekat manis dan juga tepung gandum ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Mula-mula sekali kita masak gula pasir ni untuk kita jadikan gula perang ataupun karamel ya. Dengan api sederhana kecil sahaja. Sejukkan dia dulu ya. Bila gula semua dah larut, kita tutup api ya. Kita sejukkan dulu air gula karamel ni dan kita ketepikan dia dulu ya. Kita ayak tepung gandum ni dulu ya. Masukkan sekali tepung jagung ni ya. Kita masukkan setengah sudu soda bikarbonat dan kita masukkan juga setengah sudu soda baking powder ya. Dan kita ayak dia bersama. Kita kacau bagi sekata tepung jagung, soda bikarbonat dan juga baking powder serta tepung gandum ni ya, supaya sebati dan sekata. Dan susu pekat manis. Kita masukkan margarin yang telah kita cairkan tadi ya. Dan kita masukkan minyak masak ya. Kita masukkan sedikit-sedikit gula karamel ni. Kalau kita nak masukkan terus semua pun boleh ya, tapi Umi lagi suka masukkan sedikit demi sedikit macam ni, berperingkat-peringkat ya. Kita masukkan lagi air gula ni sampai habis ya.
masukkan 1 sudu kecil ataupun 1 penutup ni ya. Dia sama dengan 1 sudu kecil esen vanila ya. Dan kacau lagi dia bagi sekata. Bila dah sekata dah semati macam ni, kita rehatkan dia dalam 15 minit. Kemudian baru kita kukus ya. Kita rehatkan adunan ni selama 15 minit sebelum kita kukus. Kita tutup dia dan ketepikan dulu ya. Pacuannya terlebih dahulu kita sapu minyak ya. Dan kita tuang adunan ni. Kita isi setengah sahaja ya. Kita tak boleh isi penuh-penuh sebab nanti dia mengembang naik dengan cantik ya. Bersedia untuk kita kukus ya selama 20 minit ataupun sampai masak ya. Pastikan air kukusan tu dah mendidih dengan sempurna baru kita kukus kuih ni ya. Pastikan penutup kukusan kita balut dengan kain, tujuannya supaya air di atas penutup kukusan ni tidak menitis ke atas kuih. Ini ya kuihnya yang kita kukus tadi dah masak. Saya tunjukkan dulu, nanti Umi tunjukkan hasilnya. Sekarang ni Umi nak keluarkan daripada acuan. Kita cungkil sikit kemudian kita tarik. Ini dia hasilnya apam 13 Mei untuk perkongsian hari ini. Kejadiannya sangat lembut dan gebu, rasanya juga sangat sedap ya. Sesuai kita jadikan teman minum kopi ataupun teh bersama keluarga tercinta kita ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menjumpa.